Video semalam, orang tanya Abang Jubah, kalau yang melanggar tu tak ada rotan insurans, macam ni nak buat claim? Video hari ni kena pula dengan soalan ni. Abang Jubah bacakan. Kereta dilanggar tapi tak ada rotan insurans. Kereta yang melanggar ada insurans. Boleh claim ke? Bila korang membandu tanpa polisi insurans dan juga lesen mandu, satu kesalahan yang besar dan tanpa kompromi. Bila berlakunya kemalangan, memang korang tak boleh membuat tuntutan ke atas insurans. Soalan dia sekarang ni, kereta yang tak ada rotan insurans tu pula dilanggar oleh kenderaan yang ada insurans. Boleh claim ataupun tidak? Ya, dia boleh menuntut ke atas insurans yang melanggar. Yang penting, kenderaan yang melanggar ada polisi insurans dan ada lesen memandu. Tuntutan yang dia boleh buat adalah tuntutan third party claim. Korang jangan Abang Jubah cerita benda ni, korang lagi menggalakkan atau memandu kenderaan korang yang tak ada road tax dan insurans dan juga lesen memandu di atas jalan raya. Korang akan menyusahkan pengguna jalan raya yang lain bila korang melanggar orang lain pula. Walaupun korang yang tiada road tax dan insurans ni boleh menuntut ke atas kenderaan yang ada road tax dan insurans, korang jangan fikir korang selamat. Korang tetap juga akan disaman oleh pihak polis. Abang Jubah nak tegaskan kat sini, korang kalau tak ada road tax, insurans dan lesen, tolong jangan bawa kenderaan korang di atas jalan raya dan menyusahkan pengguna jalan raya yang lain. Macam biasa, korang kat luar sana tak tahu dan tak ada workshop nak hantar kereta korang untuk buat claim insurans. Etika, Tekan Malaysia, Ikhlas, RHB, Pacific Insurance, Pacific Orient dan macam-macam lagi. Korang boleh datang ke bengkel Abang Jubah, pakar tuntutan insurans kebalangan anda. Jumpa kat next video. Assalamualaikum.